maka tidak dihukum seseorang itu menjadi murtad, melainkan setelah kita dapat membuktikan bahawa tidak ada sebarang takwilan daripada ucapannya, melainkan dia seorang yang murtad. Sebab itu Islam tak terima jenis memurtadkan manusia secara borong, ataupun kita murtadkan sekaligus satu dewan yang murtad. Islam tak buat ini. Sebab itu Islam kata Syiah sesat. Islam tak kata murtad, melainkan orang yang benar-benar melakukan sekian dan sekian, bila terbukti dia murtad. Sebab tu dia panggil firaq dhalah, puak-puak sesat. Kan dia tak panggil firaq kafirah, puak-puak kafir. Dia tak. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seumpamanya. Ahli sunnah tak kata puak kafir, ahli sunnah kata puak sesat. Maksudnya sama ada di kufur ataupun tidak, kita nak kena tengok. Saya nak balik kepada masalah iqamatul hujjah dalam Islam. Mesti berlaku dengan penegakan hujjah. Agama dibina di atas hujjah. Saya merujuk pada kes ISA ini bukan kerana saya nak menentang pandangan pemerintah, tapi saya tak bagi pandangan ini kepada RTM. Saya buat kepada media M-Star dan media yang lain bahawasanya kita tidak dapat menerima orang akan kata Islam ni apabila dia tak dapat hujah nanti dia tangkap orang. Ini kita tak dapat. Kalau awak rasa bimbang pun awak boleh buat mahkamah khas. Kita ada mahkamah khas tentera, kita ada mahkamah khas apa diraja ke apa. Orang kes-kes agama ni kalau nak buat mahkamah khas pun buat. Tetapi mesti diberi hak setiap orang untuk membela diri. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil. Di hari akhirat pula buat mahkamah. Mahkamah mahsyar yang membolehkan saya dan tuan-tuan pergi dan mempertahankan diri apabila dituduh melakukan dosa. Tangan dan kaki boleh bercakap. Kalau Tuhan ambil setiap yang berdosa tanpa melalui peristiwa mahsyar dan ambil dan bubuh kita dalam neraka dan syurga pun, tak ada siapa boleh mempertikaikan ketepatan hukuman Tuhan. Tak ada siapa. Dan Tuhan tidak memerlukan undi untuk dia menjadi Tuhan. Tak perlu. Dan Tuhan tidak takut kepada rakyat ataupun manusia, makhluk dia tak sokong dia nanti kalau dia buat gitu. Dia tak takut. Maha suci Tuhan daripada itu semua. Pun oleh kerana keadilan itu adalah keadilan Allah Azza wa Jalla memperuntukkan untuk manusia berhimpun di mahsyar menjawab tuduhan yang dituduh kepadanya. Maka ini saya nak sebut isu ini sebab dia menentang norma-norma kebijaksanaan agama. Saya bimbang jika berlaku kecenderungan dalam masa yang panjang nanti negara ini boleh bertukar. Hari ini orang memerintah, besok orang lain memerintah. Apa kata kalau suatu hari nanti bertukar-bertukar, datang kepada satu pemerintahan yang kita tidak tahu, dia menggunakan begitu leluasa apa yang dinamakan dengan ISA ini, menyebabkan ramai manusia tidak bercelih bercakap benar. Ini tuan-tuan orang bijak pandai yang terdiri daripada orang korporat. Kita bercakap, saya tuan-tuan bercakap banyak perkara di atas prinsip. Mungkin kadang-kadang pandangan saya mungkin tidak berapa sama dengan setengah pihak dan kadang-kadang ia sama. Saya tidak pernah melihat warna ini sama ada ia warna itu ataupun warna ini. Saya melihat kepada di atas prinsip itu. Tegak. Fastaqim kama umir. Kamu hendaklah istiqamah seperti mana yang kamu diperintahkan. Bukan kerana saya datang ke Kelantan maka saya bercakap ISA ini, tak. Saya dah cakap hal ini semalam di Kuala Lumpur dan semalam tadi di RTM. Cuma dia siarkan tidak itu kemudian lah. Tapi saya dah cakap hal ini.
Ramai keluarga mangsa pun jumpa dan bercakap dengan saya, tapi saya tak dapat menerima. Bukan isunya isu Raja Petra, sama sekali tidak, tetapi isunya ialah soal prinsip. Mungkin besok saya dan mungkin besok tuan-tuan bercakap agama dan agama itu tak disenangi oleh pihak tertentu, lalu orang itu ditangkap. Pasal apa? Bercakap agama yang boleh menimbulkan ketegangan. Padahal kita cakap benda yang benar.